Susahnya. Tetapi berkat kegigihan dia tu, kesungguhan dia tu, Allah SWT bagi kepada dia ilmu yang begitu luas. Wafatnya Sa'id bin Musayyab ni pada tahun 93 atau 94. Dan tahun itu dikenali dengan tahun Sanatul Fuqaha. Pasal apa? Pada tahun tu ramai ulama-ulama besar mati, termasuklah Sa'id bin Musayyab. Lepas tu apa ni? Hadis ini sebenarnya cerita dia, perbahasan dia sudah ada dah. Dulu kita bincang di bawah bab it'amut ta'am minal Islam. Lebih kurangnya ada dah. Lepas tu apa yang dia kata di sini dalam hadis ini, dia sebut jihad dulu, lepas tu baru haji. Tidakkah haji ni rukun Islam? Jihad tu tidak. Jihad itu fardu kifayah. Haji ni fardu ain. Ini kepada orang yang mampu. Jadi apa yang letak kemudian ni? Mungkin muskil juga. Jawapannya kerana ini mengikut Qadhi Iyadnya, dia kata ini peristiwa hak dulu. Jihad tu difardukan dulu lagi daripada haji. Haji tu kemudian. Di atas dasar tu Nabi SAW sebut jihad dulu. Sebab memang haji ni memang kemudian benar lah. Jihad ni dulu lagi. Sebab itu disebutkan jihad dulu. Ataupun boleh jadi juga maksud sebut jihad ini dengan mengambil kira kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Boleh jadi ada keadaan-keadaan tertentu di mana jihad ini menjadi kewajipan aini, orang panggil fardu ain kepada setiap umat. Ia termasuk dalam ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada ketikanya kita umat Islam ni berada dalam keadaan itu. Jadi jihad menjadi fardu ain. Dan haji ni kalau fardu ain pun kepada orang yang mampu saja. Hak ni tak. Kalau dia mampu tak boleh nak berlari, dia boleh bidah saja, dia kena buat sesuatu. Lelaki, perempuan, tua, muda, kanak-kanak pun kena terlibat belaka. Bila? Iaitu ketika musuh mari menyerang negeri kita, negeri orang Islam. Seperti yang berlaku di Iraq sekarang misalnya, di Palestin, di mana-mana. Ketika tu maka semua berkewajipan. Hak ni dia lebih wajib lagi daripada haji, lebih umum lagi daripada haji kewajipannya. Boleh jadi melihat kepada sudut itu, maka didahulukan jihad itu daripada haji. Kemudian akhir sekali disebutkan haji mabrur. Haji mabrur. Apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Iaitu adalah beberapa pendapat ulama. Di antaranya iaitu haji yang diterima oleh Allah SWT. Itu haji mabrur. Setengah-setengah orang tu pula dia kata haji mabrur ni haji betul lah kena hari Jumaat tu hukum. Tidak lagu tu, tidak khusus begitu. Sebabnya setengah-setengah ulama kata hari Jumaat sebab kebetulan hak Nabi SAW buat haji tu memanglah pada hari Jumaat dia duduk di Arafah tu. Kebetulan kehendak Allah SWT berlaku kepada Nabi dia tu gitu. Sekali tu dia buat haji untuk umum ni. Sekali tu hak berlaku kepada dia tu haji pada hari Jumaat, yang ni wukuf di Arafah tu pada hari Jumaat. Sebab itulah ada ulama yang mengatakan haji mabrur itu iaitu haji yang lagu yang ni dia kaitkan dengan hak Nabi SAW. Adapun kepada umat tidak khusus dengan hari Jumaat tu. Hak sebenarnya iaitu haji yang diterima oleh Allah SWT. Itulah haji mabrur. Setengah ulama mengatakan haji yang tidak dicampuri dosa, ataupun haji yang tidak ada sebarang riak. Riak nak menunjuk-nunjuk kepada orang, nak suruh orang tahu, nak suruh orang sebut-sebut, maka buat kerja haji tu. Tidak lagu tu. Hak itulah yang dikatakan haji mabrur untuk orang lain. Ini untuk sepanjang masa lah. Mabrur tidak mabrur tu itu terpulang kepada masing-masing. Boleh jadi dalam hari yang sama, tahun yang sama, orang ni mabrur, orang ni tidak mabrur. Dia tidak bergantung kepada hari itu. Yang ulama sebut hari itu sebab dia merujuk kepada hak Nabi SAW, bukan untuk orang lain. Tidak. Jadi rasanya kita baca tadi panjang juga kan. 2-3 bab tak ada ni pun panjang.
kita berhenti sekat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Kalau ada, sebelum kita beredar. Tidak, kalau ada muslimat dulu. Biasa muslimat dulu. Lain pada hak pengajian kita pun tak apalah. Saya yang berkaitan dengan apa ni, soal hukum akal. Ada. Boleh kemuka kan? Kau nak tanya pasal korban ke apa ke? Ada. Sila. Ada tak hadis sahih mengatakan haji akbar tu lebih 70 kali ganda daripada yang biasa? Memang ada waktu tu. Dari segi lebih-lebih tu memang ada waktu tu. Itulah jawapan. Dan ganda-ganda tu memang biasalah, bukan sebenarnya haji saja. Hak lain-lain amalan pun memang dia ada. Dan itu tidak bercanggah dengan usul yang ada di dalam agama lah. 70, 700, 7,000 dan tidak terhingga. Boleh jadi Allah SWT boleh ganda-gandakan. Ini terpulang kepada kebaikan amalan itulah, bergantung kepada sejauh mana baik amal itu. Dari segi ketinggian ikhlasnya. Ikhlas tu banyak peringkat pula. Dari segi kalau haji ni, misalnya haji ni berkait dengan harta yang digunakan apa semua tu, banyak perkara lah. Mengambil kira semua tu boleh jadi dia berbeza-beza, memang tidak sama. Memang ada. Wallahualam. Macam wukuf haji jemaah ni memang diistilahkan sebagai haji akbar lah, Ustaz. Kau macam mana? Yalah. Sebab dalam Quran pun sebut haji akbar, yang wal hajjil akbari. Tetapi itu sebab kata tadi lah, lebih khusus kepada masa Nabi SAW. Bukan dengan makna untuk semua tu. Untuk semua tu. Kita pakai istilah tu, hak tu lebih baik lagi. Macam tahun ni mengikut pengumuman kerajaan Arab Saudi kemarin dulu, dia wukuf pada hari Jumaat. Dia istiharkan tahun ni haji akbar. Kita yang raya hari Ahad kita dah. Nanti selisih pasal masalah jam lah. Jadi maknanya tahun ni tu jatuh pada haji akbar lah, pasal wukuf hari Jumaat. Jadi dari segi serupa dengan Nabi dulu lah. Tapi dari segi hakikat penerimaan tu masing-masing. Masing-masing. Mendorong beramal yang baik. Kita boleh tengok itu biasa. Memang itu tindakan lah tu, amal lah tu. Kalau ada iman, dia tak duduk saja. Memang. Dia akan nak bawa pada amal. Memang. Selagi lepas tu kalau iman tu satu yang sama dengan amal, apa maknanya lepas tu Rasulullah sebut jihad, Rasulullah sebut haji. Itu maksud dia. Ini di antara yang terpenting lah. Seperti disebut malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Padahal ruh tu masuk dalam malaikat dah, Jibril tu, tapi disebut Jibril tu kerana keistimewaannya, kelebihannya. Begitulah juga di sini. Ada lagi? Sama sikit. Ya. Jadi iman tu sebab dia ada banyak sampai yang peluru tu kan. Jadi saya ingat kejap.
Ya.